Bos, saya pun nak balik juga. Saya nak pegang puasa dengan orang tua saya, dengan abah saya. Satu-satunya orang yang saya ada, bos. Tak. No. Kali ni je. Mengatur langkahku, berjalan tanpa bayang-bayangmu. Langit dan bumi setia menemaniku. Matahari menyinar, tak pernah berpihak padaku. Ku kepanasan tanpa perlindunganmu. Angah. Cik, kau datang sini sekarang. Tempat biasa. Dalam hidupku ini, rasa kecewa ada bila kaki penat berlari. Namun yakin ku Kau ni dah kenapa nak jumpa kat sini? Sampai tak boleh nak jumpa kat rumah. Mengantuk ke tak? Tak, kau duduk jap. Alun nak tanya kau. Berapa lama kau kerja? Ada 5 tahun. 5 tahun? Angah sedar tak? 5 tahun tu kita tak balik jenguk abah langsung. Kan aku dah beli headphone dengan phone gaming tu. Dia nak apa lagi? Dia nak kita. Nak apa lagi? Dia nak kita spend time dengan dia. Tak. Sekarang ni Alun dah fikir. Ini keputusan Alun. Apa jadi sekalipun, pegang puasa ni kita kena balik juga. Jumpa abah. Nak balik? Nak cuti? Ada duit? Adik ada duit? Ada duit, tak ada duit, Alung tak kira. Kita kena balik juga. Alung tahu lah macam nak buat. Bila kena balik lah? Nanti aku plan. Jom. Menebah lah. Tadi pukul 9. Ada lah tu. Tak lagi sampai lah. Delay sikit. Orang boleh tunggu, boleh sabar. 5 minit lagi nak pukul 9. Delay. Kadang jalan tu trafik tak pun nak elok. Jalan jam. Sabarlah kejap. Betul juga. Dek, bintang tiket lah. Berapa ni nak balik pun tak tahu. Ada orang tak? Betul ke bus stand? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sambung tulang. Hilang gula. Aku nak balik Lakin. Assalamualaikum. 9:30 dah. Along. Along. Ya. Mana ada orang? 9:30 dah. Tak ada bas dah. Bas paling dekat pun dekat Kilang Gula dia berhenti. Long, aku rasa kita dah kena scam, Long. Macam mana, Long? Tak ada bas lah. Besok nak puasa. Okey. Macam ni lah. Agah. Cik. Buat masa ni malam ni kita tidur sini dulu. Tidur bus stop. Tidur kejap. Paksa. Apa-apa pun kita sahur kat sini. Lepas tu baru kita teruskan jalan ke Benda Cuping. menantimu saban waktu bangkit jiwaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahun ni genap 5 tahun anak-anak aku nak balik. Kalau lah kau masih ada 5, mesti takkan jadi macam ni. Lepas awak pergi tinggalkan kami, tinggal anak dia dengan aku 5. Tapi tak apalah,
Aku reda. Sesungguhnya ini cabaran dalam dugaan di 25. Assalamualaikum. Abah. Assalamualaikum. Abah. Assalamualaikum. Siapa tu? Abah. Abah. Bik. Ui, Ya. awak menang tu. Cono menang. Kenapa? Tak ada lah. Kau ni ada apa masalah ke? Kalau ada cerita lah, kita pun hidup ni kongsi lah sama cerita. Kau lah ada masalah apa kan. Dulu ya. Aku ni sanggup tau. Kena buang kerja. Semata-mata nak balik kampung. Biasa lah tu Bik. Aku pun dulu muda juga macam kau juga. Bila dah muda ni macam biasa darah kita panas kan. Kita buat benda tak fikir panjang. Jadi benda tu dah lepas, biarkan lepas. Sekarang ni tak payah fikir banyak lah. Kita buka buku baru. Sini kawan-kawan pun ramai. Kita buat macam kawan-kawan adik-beradik. So layan je lah hidup. Kalau nak balik kampung pun kita nak azam baru. Tahun ni Ramadan kita balik kampung. Jom. Apa kita settlekan solat asar semua. Ya. So Masih ya. kita terus ke Juadah. Yang penting bazar kasih jadi. Ya. Walaupun puasa separuh hari. Oh. Jangan bagi tu kuat dalam masjid. Dan jenazah.